Alright, kita dah sampai di hotel seterusnya, hotel kedua di Sandakan. Saya pilih hotel ni sebab saya rasa macam hotel ni antara hotel terbesar di Sandakan. Jadinya saya nak review lah, walaupun duduk satu malam je. Saya cuba untuk stay satu malam kat sini, ambil masa satu malam untuk stay kat sini sebab saya nak tahu, nak rasai lah bagaimana hotel, kira hotel terbesar di Sandakan, iaitu nama dia Livingstone Hotel. Kita nak letak kita punya beg dulu yang banyak ni dekat lobby dia. Barulah kita cari parking. Kita dah sampai di lobby hotel. Kita nak minta ni lah, letak kita punya luggage yang banyak ni guys. Ni adik ni tengah lap. Tengok adik ni bekerja keras untuk lap bagi nampak clear semua. Okay, ni adalah lobby hotel dia. Lobby hotel dia besar juga. First kita masuk ni, kita akan nampak lift. Ni dia punya ni lah. Tempat dia, ground floor dia ada center toilet. First floor ada swimming pool, surau dengan function room. So kita nak tanya receptionist, dah boleh check in ke belum? Okay, pada pukul 2.20 kita datang lagi hotel ni. Harap dah boleh check in lah. Let's go. Kita dah dapat kad kita. Kat sini macam saya cakap okay, kita nak masuk lift tu, kita lagi saya cakap. Kita di bilik tingkat 7. Okey, jumpa dia. Kita masuk lift ya, tingkat 7. Dia ada banyak tingkat sampai tingkat 8. Kita sampai tingkat 8 je. Tingkat seterusnya tak tahu ada apa. Tingkat 8, 9, 10, 11 tak tahu. Jom. Barang kita, dia kata dia dah ada dekat bilik. Kita tengok pemandangan apa yang ada kat sebelah sini. Pemandangan macam ni. Sandakan ya. Alright. Okay, let's go. Ni 703. 703 ke kanan. 703 ke kanan. Bilik dia macam blur pula. Nampak lah. Nanti penonton nampak. 703. Wah, jauh juga. Ni lemon ni. Tengok ngemah. Jauhnya hujung dunia. Okay. Nak. Okay, jauh hujung dunia ya. Ini bilik kita. Livingstone Hotel 703. Nak. Assalamualaikum. Wah, wanginya. Okay, kita dah sampai. Beg-beg kita semua dia dah siap letak kat sini. Aircon dia pun sejuk gila. Bau bilik dia wangi. Saya terkejut bilik dia. Wow, luas guys. Luas. Saya zoom out. Tengok. Luas kan? Okay, jom kita review satu-satu bilik ni. Okay, dekat sini dia ada bagi katil king. Katil dia luas juga, besar juga, dan ada disediakan 2 bantal. Kat sini cermin. 2 bantal je. Yes, 2 bantal sahaja. Lepas tu sebelah ni, sorry. Memang saya macam penat sikit hari ni. Ada telefon. Kita boleh buat panggilan lah. Okay. Dan bawah ni ada safety box. Kalau ada barang-barang yang macam berharga, bolehlah simpan kat sini. Okay. Kat sini dia ada sediakan sofa untuk 2 orang macam ni. Cantik. Dan sebelah lagi tak ada apa-apa lah. Dia hanya ada meja kosong dan lampu. Dan di sebelah sofa ni ada plug. Kalau korang nampak lah, boleh cas telefon ke cas apa-apa kat sini. Okay. Kat sini dia ada macam meja panjang dan kerusi. Meja ni kita boleh letak barang apa-apa yang kita nak letak. Boleh lah, banyak ruang dia. Oh, ada lampu. Kat cermin ni dia ada lampu. Bolehlah kita buat kerja macam meja study ke meja makeup ke, boleh kat sini. Okay, ni adalah bilik yang dilarang merokok. Kalau merokok, denda lah. Okay, kat sini juga ada apa ni? Dia ada rak ni. Saya nak buka. Tak buka. Rak ni ada apa tu? Kitab Bible juga Holy Bible. Juga atas ni kosong. Okay. Dan kat sini tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Sini kosong je kot. Okay.
Okay, atas ni tempat letak barang lah. Dia ada TV dia, saiz dia sederhana sahaja. Inilah gambarannya. Alamak, berkelip-kelip pula lampu tu. Okay, gambaran dia secara kasar. Jom kita tengok pemandangan, view yang kita dapat. Memandangkan sini kan hotel yang dekat area mana bang? Sini. Area Indah Jaya. Indah Jaya, bukan dekat bandar yang sebelum ni kita stay kan. Tak boleh buka. Kita ada balkoni kat sini. Saya tak tahu macam mana nak buka. Nanti saya fikir macam mana nak buka. Nak pergi kat luar balkoni ni lah. Dia ada balkoni. Ni lah view kita dapat. View jalan raya. Okay, bilik air. Jom masuk. Wow, bilik air dia luas guys. Luas sangat-sangat. Kebersihan bilik air dia boleh dikatakan mantap, terbaik, bersih. Okay, first saya tengok bilik air dia ada telefon. Kalau kita menghadapi masalah, boleh call sekian. Dia ada telefon dalam bilik air dia. Dan saya pelik. Okay, saya pelik sekarang ni sebab ni biasalah kan toilet pipe tu biasa. Yang ni tisu dia agak jauh sikit daripada toilet dia. Okay, jauh sikit lah nak ambil tu. Tapi disediakanlah tisu ni. Macam biasalah. First masuk memang kita kena flush dulu. Okay, jom kita tengok bahagian sinki. Sinki pun sama. Macam biasa saya akan check. Okay, good. Alright, next kita tengok dia ada bagi apa. Dua cawan ni. Dengan oh wow, dia punya sabun dia tu macam cantik. Apa dah dia punya ni, sabun dia ni. Unik, bukan cantik, unik. Lepas tu ada disediakan set berus gigi, cotton bud, shower cap. Ada sikat rambut. Boleh lah. Kita yang ni kalau kita terlupa bawa berus gigi, sini pun ada disediakan, jangan risau. Set-set yang ni dia sediakan. Lepas tu dia ada cermin yang besar kat sini. Dan ada plug lah. Plug ni kita boleh charge. Biasanya kat sini kita letak apa? Shaver ke, hair dryer ke kan. Okay. Next, di bawah sinki ni ada disediakan tong sampah. Tong sampah yang berplastik. Saya nampak tu bagus. Okay. Di sini dia ada bahagi sini toilet. Ni bilik mandi dia. Okay, sebelum kita nak mandi kita boleh letaklah tuala sangkut kat situ. Dan bilik mandi dia agak besar juga. Ada disediakan dua tuala. Dia ada ni lah cermin apa dah? Pembagi kat sini kita boleh tutup pintu ni. Lepas tu dia ada sini dia dah tulis kalau ke kiri tu hot, ke kanan cool. Jadinya tak risaulah kalau nak panas ke sejuk, suka hati awak. Dan dia ada rain shower. Okay. Dan kat sini ada disediakan juga body shampoo dengan hair and body shampoo. Oh, 2 in 1. Kiranya kita boleh gunalah untuk hair ataupun untuk body. Nanti kita cuba ya. Sebelah daripada pintu ni ada almari besar panjang tu. Okay, kita nak buka almari ni. Ada apa? Oh, kat sini ada apa dah? Iron board dengan hanger. Kita boleh sangkut kita punya baju lah. Okay, bawah ni kita tengok ada apa bawah ni. Oh my god. Okay, bawah ni ada hair dryer. So tak perlu bawa hair dryer sebab kat sini dah sediakan. Sekali dengan wow, iron baru ni. Sebab tak ada lagi tak ada baru sangat. Okey lah. Iron. Lepas tu disediakan 2 slipper dengan laundry bag. Okey, lengkap. Okay, jom kita tengok bahagian dekat pantry ni pula. Pantry. Okey, di sini disediakan. Okey, ni resit deposit saya tadi. Disediakan tisu. Ada Indo Cafe. Dan ada dia bagi kita air. 2 botol air minuman. Berserta kat sini ada plug lah. Plug 2 macam ni. Dengan plug yang biasa ni lah. Dan tak lupa juga ada cerik. Okay. Sini tak ada apa-apa yang okay. Bawah ni
Dia ada sediakan tong sampah berplastik. Macam ni lah dia punya tempat di bahagian kat sini. Simple-simple. Tapi saya cuba cari. Kat sini memang tak sediakan tu peti ais yang kecil tu Macam tak ada je ni. Kita ada lah kot. Nanti tak apa. Nanti saya tengok dulu. Sini suhu 18. Saya nak rehat dulu. Okay, bye-bye. Okay, dia punya breakfast saya ada di bawah. Dekat dengan reception. Memang dia ada living delight. So kita bagi tahu nombor bilik saja kat sini. Nanti dia tick lah. Di breakfast dia bermula pukul 7 hingga pukul 10. Sekarang ni baru pukul 7.15. Penuh orang. Penuh orang Jangan memang yang hotel ni. Tengok. Dah penuh juga lah. Okay. Orang dah ramai. Kat luar pun ada juga. Ni kat dalam. Saya suka duduk kat dalam lah. Jom kita review makanan. First, kita ada nasi goreng. Dan second, kita ada apa? Kita ada macam Maggi goreng. Okay, Allah siapa lah yang batuk tu. Tolonglah pakai mask kalau batuk orang. Ini kita ada apa ni? Macam udang Udang tu macam ikan. Lepas tu ada sayur lah. Sayur apa tu? Tengok. Terung. Okay, lepas tu ada sausage dengan baked beans. And here we go. We have nuggets dengan saya lupa nama dia. Itulah. Korang tengok. Kalau kita wasting food, kita akan di-charge sebanyak RM25 300 gram. Okay, let's go. Kita tengok pula yang lain. Sini adalah bahagian air. Dia ada 3 jenis air. Air biasa, air tropika dengan air blackcurrant. Ni teh panas, kopi panas. Okay. Saya tahu tu saya nak minum air apa. Mungkin saya tak tahu lah saya nak minum air apa. Perut saya macam molas-molas ni, sebu-sebu kata. Kat sini, bahagian sini adalah bahagian sup-sup. Okay, kalau kita nak sup-sup, kita bolehlah request kat sini lah. Dia ada semua-semua lah yang ada kat sini. Macam tu. Sup rasanya. Sini macam tak ada daging. So kita tak tahu apa benda. Macam kita kena buka, tengok satu-satu. Kat sini ada cereal dan juga fresh milk muffin here. Dan dia ada berbagai jenis kek dengan Swiss roll lah. Sebelah sini pula ada apa? Sebelah sini dia ada buah-buahan kat sini. Buah-buah. Kita buka buah tu. Watermelon dengan nampak tak orange. Sini bahagian bubur. Kita boleh pilih lah bubur mana kita nak. Bubur mana dia satu bubur je tapi dia ada berbagai jenis lah. Kita boleh lah pilih apa dia kan. Ni kita ada roti dan punya ni lah. Nak butter ke, nak strawberry jam ke, boleh bakar. Di sini macam biasalah. Ni adalah salad. Salad dia simple je guys macam ni. Boleh lah ada juga kan. Dia punya mayonis. Ni Thousand Island kot. Gambaran. Okay, yang ni adik tu bawa kat kita lah. Saya minta nak makan bihun sup saja. Lepas tu ni simple-simple. Saya ambil nasi goreng. Ambil sikit-sikit je lah. Lepas tu air kopi kosong. Suami kita ambil tu. Okay, jomlah kita makan dulu. Berlatarkan view ni. Selamat menjamu selera. Okay, kita dah nak check out. Kat sini check out dia pukul 12. Tapi kalau nak check out awal pun tak ada masalah. So ni kita dah boleh buka balkoni dia. Kalau korang nampak kat belakang ni ada swimming pool. Kita akan nampak swimming pool. Lepas tu sini ada banyak sangat parking. Tengok. Kalau korang tengok kan, parking dia banyak kat bawah-bawah tu. Dan rupa-rupanya kita dapat view swimming pool. Cantik kan? Pagi-pagi cantik sangat. Okay, kita pun dah nak check out. Swimming pool dia ni ada dua bahagian lah. Satu bahagian kecil, satu bahagian besar. So kedalaman dia saya tak tahulah. Sini yang dalam, sana yang cantik sikit lah. Kena dipantau oleh ibu ayah jugalah. Kalau anak-anak kecil nak main Hotel ni sangat selesa bagi saya dengan harganya lebih kurang dalam 200
RM220 tak silap. Dengan ada parkingnya, dengan bilik luasnya, bersih, tak ada masalah. Segi bilik air dia pun tak ada masalah lah, cuma satu je, toilet dia, lantai dia agak licin, so memang kena hati-hatilah. Kalau korang ada nak bawa slipper toilet pun better lagi, sebab toilet dia sangat licin. Saya nak cakap memang kena hati-hati. Sebaik kita orang tak ada lagi lah pengalaman ngeri jatuh ke. Alhamdulillah lah, syukur. Okay, toilet dia okey je. Kalau basic yang dia bagi tu, bagilah macam set bersigi tu, jangan risau, dia memang sediakan. Sampah pun ada 2 tong sampah dalam bilik ni. Tutup. Inilah keadaan biliknya. Biasalah. Kalau korang nak datang ke Sandakan, nak bilik yang besar, dia jauh sikit lah daripada bandar yang kita duduk hari tu kan, Elpura tu. Jauh sikit lah. Tapi tempat makan tak ada masalah. Banyak je tempat makan, dekat je. Okey. Nak pergi Sepiluk pun dalam 40 minit. Nak pergi airport berapa minit kalau hotel ni? Rasanya dia pergi airport dalam 20 minit. 15 gitu, 15 ke 20 minit tu kalau jam lah. Okey lah. Apa-apa pun, nantikan review saya seterusnya. Bye-bye.